Setiap insan pasti berdepan dengan cabaran yang berbeza. Ada yang diuji dengan kehilangan, kesakitan maupun perubahan hidup yang hadir tanpa diduga. Namun bagi sebahagian golongan kurang upaya, ujian yang dilalui tidak pernah menjadi noktah sebuah perjalanan. Menerusi sukan terapi air, mereka berusaha memperkukuh keupayaan fizikal sambil membina semula keyakinan diri yang pernah terhakis. Di dalam air, batasan yang sering menghadkan pergerakan di daratan seolah-olah terlerai, membuka ruang untuk mereka bergerak dengan lebih bebas, yakin dan selesa. Pada tahun 2020, sebelum COVID-19 terebak dalam Malaysia, saya mendapat bahawa belakang kaki saya tu ada satu tumbuhan yang kecil. Tapi kerana COVID-19, kita tak berani nak pergi ke hospital untuk mendapat rawatan. Tumbuhan itu sudah jadi besar. Jadi kita buat pembedahan untuk mengeluarkan tumbuhan itu. Selepas beberapa bulan, tumbuhan itu dia kembali lagi. Jadi untuk mengelakkan kanser sel, dia merebak ke tempat lain-lain di dalam tubuh saya. Jadi doktor menasihati saya untuk memotong kaki supaya boleh menyelamat nyawa saya. Selepas saya potong kaki saya mahu cari satu sukan untuk membuat saya kekal dalam kehidupan aktif. Jadi saya decide untuk belajar berenang. Pada tahun 2024 tu saya start belajar berenang untuk mengekal kehidupan aktif saya dan menjaga kesihatan saya. Di sebalik usaha memperkasa komuniti kurang upaya ini, berdiri seorang individu yang komited membantu mereka menemukan semula harapan dan keyakinan diri. Bagi Encik Said, sukan terapi air merupakan wahana yang membuka ruang kepada golongan ini untuk meningkatkan mobiliti, mengukuhkan kesejahteraan emosi serta menjalani kehidupan yang lebih aktif dan berdikari. Aspek keselamatan yang pertama yang diutamakan dalam program Adaptive Scuba di bawah inisiatif DIFAD dan MBOKU ini ialah setiap peserta OKU harus dibantu oleh 2 ataupun 3 penyelam bertauliah yang telah mengambil kursus adaptif. Jadi mereka tahu untuk mengendalikan 5 kategori OKU, iaitu kategori OKU yang kurang deria penglihatan, kurang deria pendengaran, amputee, kurang anggota tangan dan kaki, paraplegic, mereka yang lumpuh pinggang ke bawah yang menggunakan kerusi roda, dan kategori yang kelima ialah quadriplegic, yang lumpuh dada ataupun leher ke bawah. Proses untuk menurunkan adaptive diver, terutamanya mereka yang menggunakan kerusi roda, step pertama ialah seseorang pembantu harus ada di belakang kerusi roda itu untuk mengangkat OKU tu, dan lagi seorang kena ada di hadapan. Proses mengangkat mereka dari kerusi roda ke tepi kolam. Itu proses pertama. Okay. Proses kedua, setelah mereka duduk di tepi kolam, baru kita mula memakaikan mereka dengan peralatan scuba. Step ketiga ialah kami beri taklimat kepada mereka tentang signal-signal yang perlu mereka tahu, iaitu communication hand signal, air hand signal dan juga body check, iaitu aspek keselamatan sebelum mereka masuk ke dalam air. Sebelum ini memang saya tak tahu macam mana berenang dan tidak yakin ke dalam air, kolam, betul. Tetapi kerana untuk kesihatan saya, jadi saya start belajar berenang. Pada kali pertama saya belajar berenang itu, saya memang rasa tergesa, sangat-sangat, kerana saya tidak yakin untuk bergerak atau stay dalam air itu. Kerana saya takut saya tak boleh bernafas. Tapi kerana sedikit dari sedikit, dengan panduan pelatih saya, sedikit dengan sedikit saya sudah bertumbuh dengan keyakinan dalam air. Sebelum ini saya memang tidak berminat dengan dunia dasar laut. Tapi bila first kali saya pergi ke dasar laut, saya rasa sangat terkagum dengan ciptaan dunia ini. Kerana tidak banyak orang ada peluang untuk melihat di dalam dasar laut itu. Tiada siapa pernah merancang untuk berdepan tragedi yang mengubah seluruh perjalanan hidup dalam sekelip mata. Begitulah yang dialami oleh Mazrina Mahat,
apabila sebuah kemalangan menyebabkan dirinya lumpuh, lalu terpaksa menempuh realiti baharu yang jauh berbeza daripada yang sebelumnya. Waktu tu tahun Jun 2019, waktu tu saya dalam perjalanan balik ke rumah daripada pergi ke pantai. Lepas tu kami mengalami kemalangan di situ. Waktu tu saya tengah mengandung selama 6 bulan. Saraf tunjang saya patah satu daripada tulang daripada L1. Anak saya waktu tu, doktor mula-mula cadangkan untuk mematangkan paru-paru lah supaya dapat keluarkan awal. Tapi Alhamdulillah, dia membesar dengan elok, progressing very well dekat dalam perut. Jadinya kita maintain pregnancy itulah, tapi dia masih lagi lahir dalam borderline premature lah, 36 minggu. Waktu saya masih boleh berjalan pun saya tak pandai berenang. Saya memang takut dengan air. Saya suka berada tepi air tapi bukan berenang. Untuk tahu keadaan kita macam ni, kita ada limitation ni, tiba-tiba kita nak masuk air memang rasa ragu-ragulah. Tapi dengan sokongan daripada instructor Tuan Syed, sebanyak memotivasikan lelaki kita sebenarnya boleh progressing very well dekat dalam water. Water tu sendiri adalah satu terapi untuk badan kita. Jadinya, jelah, sebab tu saya setuju untuk datang all the way daripada Perak ke sini untuk menjalani water therapy. Bila kita berada dalam air, kita rasa sangat tenang. Saya amat menyarankan program ni kepada OKU yang lain, dan juga kita selalu mengadakan kursus adaptif dan kita menjemput jurulatih dan juga dive center lain untuk memberi peluang kepada OKU ni dapat membuat water therapy untuk melibatkan scuba, kerana scuba untuk OKU dikategorikan sebagai zero gravity. They feel zero gravity, di mana di dalam air mereka boleh bergerak dengan bebas. Kalau dekat atas mereka menggunakan kerusi roda, di dalam air mereka tak payah menggunakan kerusi roda, mereka bergerak dengan tangan, and they are equal. Pada saya lah pandangan untuk semua, tak apa kalau kita rasa kita nak menangis, tak apa, kita menangis je. Sebabnya benda tu memang kita yang rasa kesusahan sendiri. Tapi kita tak boleh biarkan kita down terlalu lama. Kita macam tak boleh kalau kita nangis, habis kat situ. Kita kena bangkit. Kita kena cari kita punya big why. Kenapa kita kena bangkit balik semula. Kita sendiri boleh bangkit sendiri. Cari keyakinan tu sendiri. Cari big why tu kenapa. Dan kalau boleh surroundkan diri tu dengan environment yang sangat positif lah. Memang kehidupan selepas amputasi dan kesakitan itu memang tidak mudah. Tetapi yakin kepada diri kamu kerana kamu boleh. Dan pergilah explore dengan semua kemampuan kamu dan dalam bidang-bidang yang menarik kamu. Kerana kamu boleh dan boleh enjoy semua-semua benda ini. Bagi semua wanita, tidak kira golongan OKU ke, semua orang, saya rasa tidaklah kami terhadkan kebolehan kita dalam semua bidang. Pergi cubalah dengan berani dan kamu akan nampak your possibility. Setiap perjuangan hadir dengan kisah tersendiri. Namun kekuatan untuk bangkit sentiasa bermula dari dalam diri. Kisah Mazrina dan Chien bersama komuniti terapi air ini membuktikan bahawa setiap cabaran tidak pernah menutup ruang untuk menikmati kehidupan. Pada akhirnya, kemampuan seseorang tidak diukur melalui kekurangan, tetapi melalui keberanian untuk terus mencuba dan tidak pernah berputus asa.